kau lagi banyak pengalaman. Ya, kami akan patuh kepadamu kerana engkau seorang pendekar yang ternama. Baiklah kalau begitu. Sekejap. Kita bertukar dahulu untuk mencari maklumat. Awang ke sana, engkau ke sana, dan aku ke sana. Mari kita hapuskan mereka. Ya, mari kita bakar kereta api dari Singapura itu. Setelah mereka sampai di Bukit Panau. Mak Saman dengan Ali ni. Adakah mereka tewas? Ali, Kau sudah berada di sini, Awang. Tidak kena apa-apa. Belum tiba. Mungkin ia terlewat menyaksikan kebakaran yang hebat. bukankah kita patut pergi ke tempatnya saja? Nantilah kita tunggu 10 atau 20 minit lagi. Nanti kita buat pilih. Ada langkah. Aku rasa mesti Mak Saman. Mak Saman! Mak Ali, mana Awang? Aku tahu Mak Saman. Dah lama aku tunggu di sini. Mari kita pergi. Mereka telah mengejarku sampai ke sini. Okey, kita berhenti di sini. Kenapa kau terlambat? Apabila aku melompat daripada driver kereta api, driver itu cuba melawan. Tapi aku terpaksa membunuhnya. Suaranya tidak dapat aku sekat. Di situlah askar sepoi mendengar. Dalam waktu yang sama, aku membakar kereta api. Sebab itulah aku terlambat. Sebab perjalanan aku jauh. Kau untung, Saman. Mengapa? Kau dapat juga membunuh seorang driver. Kerana kau juga kereta api itu dapat berhenti. Tapi tentu Awang yang lebih. Kenapa aku? Sebab peluru benda tu terletak di segi tengah Pak Awang cucunya. Apabila peluru tu meledak, ramai askar-askar tu mati. Masa tu aku baru masuk, aku mendengar suara jeritan. Aku berada di depan kereta api. Kalau bagaimanapun, semua ini kerana kita. Bukan aku seorang. Mari kita bermalam ke sana.